Arkanul qardi bermula rukun, segala rukun bagi hutang. Ada rukun ni. Nak hutang orang bukan semata nak berhutang. Ni pandai nak berhutang, bayar tak kira. Nak hutang duit sikit, hutang duit sikit. Tak ingat ketika nak bayar tu boleh tidak. Dah. Arkanul qardi bermula segala rukun bagi hutang. Nak hutang orang ada rukun. Arkanul qardi arba'atun. Tu baik pak lah. Rukun orang nak berhutang duit orang. Rukun berhutang tu baik pak rukun berhutang. Yang pertamanya mukridun. Kena kepada orang berhutang. Mukrid. Dia panggil pada lurah ni, dia panggil lurah bak hutang. Rukun je kena pada dia panggil mukrid. Orang beri hutang. Sepengah demo Zaid tak ada duit, mari kita duit kita. Kita beri duit dia. Kita ni panggil mukrid. Yang pertamanya mukridun, orang beri hutang. Wa muqtaridun. Tengok mulai tu takut tak balik. Wa muqtaridun, orang berhutang. Orang hutang lah. Orang hutang. Yang pertama rukun je nak sah hutang tu kena ada orang beri. Yang keduanya kena ada orang berhutang. Wa muqradun, kena kepada hutang ataupun duit. Mukra ni gapo? Nak hutang gapo? Nak hutang gapo? Nak hutang duit. Misalnya kita berduit lah. Tu dia panggil mukra. Ataupun syai, suatu. Kita boleh duit. Banyak ke hutang duit. Kita berduit dulu dah. Wasiratun, dan kena ada sirah. Ni penting. Sirah kena ada juga. Kesemata ambil sirah yang balik bawah ai ijab wa qabul.